Bismillahirrahmanirrahim. Ada student yang bertanya dengan saya, boleh ke saya skip untuk buat praktikum dengan internship sebab saya dah ada pengalaman sewaktu belajar psikologi dulu ataupun belajar di universiti di overseas dulu. Saya juga dah ada macam drama, terapi dan juga pelbagai lagi lah pengalaman-pengalaman untuk melakukan sesi-sesi bersama klien. So boleh tak saya skip praktikum dan internship sewaktu Master of Counselling saya? Jawapan dia mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Lembaga Kaunselor Malaysia dia dah bagikan syarat-syarat. Praktikum dengan kaunseling ni adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan sewaktu anda enroll in Master of Counselling program di mana-mana universiti pun. Sebab apa? Kita nak menilai perkara yang telah anda pelajari selama anda mengambil jurusan master tersebut, jurusan sarjana kaunseling tersebut. Kita nak tengoklah anda punya skill buat sesi kaunseling, you punya pengetahuan tentang etika, tentang the technique and the approach of counseling session tu dijalankan dengan betul ke tidak. So inilah masanya sewaktu praktikum dan juga internship ni ada masanya dalam 500 hours dalam internship yang kita nak nilai tentang sesi kaunseling, tentang aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kaunseling yang telah anda jalankan. Ramai juga yang cakap, ramai yang mengeluh sebenarnya. Saya bekerja dan agak sukar untuk saya melakukan praktikum dan internship. Don't worry, universiti akan membantu anda. OUM khususnya, kita akan membantu pelajar-pelajar kita untuk memudahkan mereka untuk mencari mana-mana site untuk mereka melakukan praktikum ataupun internship khususnya. So, jangan tunggu lagi. Kalau anda ingin menceburi diri sebagai seorang kaunselor, menjadi seorang kaunselor berdaftar, jom kita ke OUM berdaftar dengan program Master of Counselling. InsyaAllah. Assalamualaikum.